bagi saya sedih. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, ini adalah saya punya video personal saya untuk semasa pengalaman saya di mengerjakan haji. Okay, dalam bilik ni ada 6 orang sebenarnya termasuk saya, tapi tak semua orang dekat sini, ada kawan-kawan juga dekat sini. Tapi saya nak tunjukkan apa yang saya familiar. Ini tempat tidur saya seorang tidur kat sini. Kesian saya kan. Ini tempat gantung baju, aircon atas saya. Okay, ni personal meja saya share dengan Zofri sebab yang ni budak Fadli ni selalu kacau saya, usir-usir saya dengan Zofri. Ini nama dia, siapa ni? Alif Syukri Afzal. Okay, kawan baru saya kat sini. Ni cermin saya dia ambil, okay. Dia pindahkan katil, peti ais kita orang. Okay, TV tak pernah pasang. Okay, ni almari, ni sink kita orang, ni bilik air. Macam ni lah rupa ni keadaan. Okay, jom kita keluar tengok. Okay, bilik saya nombor ni 550. Okay, ni koridor kawasan. Nama kawasan hotel ni adalah hotel ni nama dia Rehab Jana Diria. Okay, ni siapa ni? Oh, ini isteri saya. Okay, dia teman saya dengan setianya. Dia bilik dia kat sebelah je, best tak? Okay, nama Roslina. Okay, jom kita jalan ya. Ini koridor tempat laluan hari-hari lah. Pergi makan, pergi surau, pergi kedai, shopping, pergi haji, jalan ke mana? Jalan ke Masjidil Haram. Okay, ini lift. Ni suasana dalam lift kita orang. Okay, kenapa pakai sunglasses ni? Rahsia dia akan datang sekejap lagi. Kita tengok apa ada ni. Kita naik atas. Ini adalah laluan ke rooftop. Tingkat 8. Tekan lift tingkat 8, betul naik satu tangga. Lepas tu, inilah dia rooftop. Okay, benda yang pertama dekat rooftop ni adalah ini dulu. Ini adalah kita punya clock tower. Clock tower ni arah kiblat lah basically. Sebab Masjidil Haram dekat situ lah. Okay. So, kenangan. Yang ni ya, kenangan. Terima kasih bang. Ambil gambar masuk sikit. Okay. Ini adalah kawasan penyedai baju. Semua jemaah-jemaah semua ni menyedai baju dekat sini. Nampak ni? Puan Hajah Ros ni pun sila-silau ni sanggup dia. Okay, memang inilah nasib kita orang. Okay. Dikelilingi oleh bukit bukau dan bangunan-bangunan hotel yang banyak lah dekat sini. Okay. Ini suasana menunggu lift kita. Okay. Okay, bila lift sampai, kita turun. Jom masuk lift. Okay, dekat mezzanine floor ni ada surau. Okay, dekat mezzanine floor ada surau. Suara pun tak ada, minta maaf. Okay, ni rupa surau. Ni masa tengah tak ada orang tau. Kalau ada orang penuh ni, semua nampak ni. Terutama bila waktu puncak hari tu, penuh ni sampai tak muat orang nak sembahyang kat surau ni. Ni kat depan dia tulis Duyufur Rahman. Semangat kita datang tengok kan. Okay, ni keadaan surau. Lelaki sembahyang kat depan, perempuan sembahyang kat belakang. Macam itulah. Kita sambung. Okay, inilah dia bangunan hotel Rehab Al-Jani Diria. Macam spelling ada tulis kat Melayu dia. Okay, ni bangunan di sekeliling dia. Ini kira masa yang dah tenang. Sebab apa tenang? Sebab musim haji dah habis, orang-orang dah ada yang dah balik. So sekarang ni adalah masa-masa menunggu, contohnya nak balik Malaysia ataupun nak pergi Madinah. Macam kami ni nak pergi Madinah. Ini adalah lobby hotel.
Nampak ada sofa, orang-orang berehat dekat sini kan. Ni kan akan jadi hotel kita. Ada kedai jual barang. Okay. Kat sini adalah kita punya lift. Ini semua kawan-kawan jemaah. Dan kat sini adalah dewan makan. Dewan makan ni kat sini. So pukul 6 petang makanan dah ada diedarkan dekat sini. Jadi kita orang boleh makan dekat sini. Lepas tu yang specialnya dekat Rehab ni adalah kedai Hi-O. Ni kedai Hi-O. Ni boleh dapat makanan-makanan Malaysia yang dijual. Ini macam restoran lah. Tu boleh tu. Tu macam sekodok lah, keropok leko lah, semua dia. Ni boleh order, dia tarik ke Nescafe ke, dah.